Bila sampai je kat rumah, yalah orang kata apa, dengan excitednya, dengan rasa gembiranya, tak lama lagi jadi kaya lah dia. Buka-buka guni tu, tahu-tahu semua jadi daun kering. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Amirul Nox. Nama aku Amirul. Hari ni aku nak bercerita kisah misteri yang dikongsikan oleh Pak Lee. Pak Lee ni berasal daripada Kedah. Kejadian ni berlaku pada pertengahan tahun 80-an. Sebelum aku nak memulakan cerita ni aku habang terang yang mana tak ada lah penampakan hantu langsiang ke, pocong ke, jebalang tanah ke, tak ada lah. Cerita ni dia lebihkan kepada mistik dia ni, ada benda ganjil dan ada benda aneh dan juga dikenali sebagai ada benda pelik. Kalau dalam kisah-kisah aku sebelum ni kan, yang tu semua segmen kisah seram. Kalau ada yang penampakan langsiang lah, puntianak lah dan sebagainya lah. Tapi kisah kali ni berkenaan dengan wang pergandaan. Ganda daripada segi apa? Bukannya bubuh duit dekat dalam ASB tunggu hujung tahun ataupun awal tahun depan dapat dividen. Bukan. Kisah gandaan duit kali ni berkenaan dengan orang kata macam mana dia ada bantuan jin ataupun makhluk-makhluk gaib ni lah. Kalau kod-kod lah ada pakcik ataupun makcik yang sedang tengok di channel ni, mungkin mereka tahu lah kot kan. Sebab apa, berlaku pada tahun pertengahan 80-an. Masa tu aku tak wujud lagi. Aku pun wujud masa pertengahan tahun 90-an. Pak Lee yang berasal daripada Kedah, dia ni masa tu masih muda. Dan juga dia ni bekerja dengan ayah dia. Dia kerja apa? Kerja dia jual sayur di pasar pagi. Kalau katalah pasar malam tu pula pun mereka ada pi buat jugalah kalau kena ada tapak kan. Tapi dalam kehidupan Pak Lee ni, dia ni kalau nak berkawan, dia berkawan lah dengan orang yang bekerja di dalam pasar pagi tersebut tu. Kalau dekat kampung Pak Lee ni pula, bukan dia kata tak ada kawan, ada, cuma tak ada masa nak lepak. Bukan pasal apa, masa tu Pak Lee ni dia sibuk dengan ayah dia lah, sibuk meniaga tu jual sayur. Dalam banyak-banyak kawan yang paling rapat sekali lah dengan Pak Lee ni, iaitu dekat kios depan dalam pasar tersebut tu. Depan kios tu, mereka ni jual ikan tau, ikan laut. Yang Pak Lee ni berkawan dengan pekerja tokek ikan tu, nama dia kita bubuh pilan Mat. Bukan pasal apa tau aku reka nama kawan kepada Pak Lee ni. Dia ni masih hidup lagi lah. Takut lah saat lagi demai tengok channel ni. Cerita ni macam aku kenal dengan kawan aku ni. Saat lagi tak pasal-pasal pula yang kawan tu malu lah pula. Kalau katalah di hujung tahun, biasalah musim ombak tinggi kan. Jadi yang meniaga ikan ni, mereka ni tak boleh nak teruskan. Bukan pasal apa, sebab nelayan tak pergi ke laut. Mereka ni terpaksa lah tutup dalam, orang kata apa, berehat lah buat sementara. Mat ni walaupun dicuti, tapi gaji dia tetap jalan. Cuma dia tak dapat penuh lah, dapat mungkin separuh, ataupun apa, separuh tu lebih sikit dia ke. Satu hari yang si Mat ni, dia ni sembang lah dengan si Pak Lee. Ni Lee, aku nak hang ikut aku boleh tak? Di mana? Tak, aku nak buat gandaan duit. Gandaan duit tu ganda macam mana? Yalah sebab masa tu Pak Lee tak tahu apa benda tau. Benda-benda yang duit berganda secara gaib ni tak tahu. Yang si Mat ni pun beritahu lah dekat Pak Lee. Ni Lee, hang kalau cuti hang beritahu aku, nanti aku tunjuk kat hang macam mana cara kita nak gandakan duit. Tapi mula-mula yang si Pak Lee ni, dia ragu-ragu tau dengan si Mat ni. Bukan pasal apa, yalah kalau katalah ada kerja lain ke, nak cari duit lebih ke, macam contoh buat part time ke kan, bolehlah juga diterima dek akal. Ini tak ada langsung, ini dia boleh cakap nak gandakan duit. Selang beberapa hari kemudian, yalah sebab Pak Lee ni pun dah bincang dengan orang tua dia kan, ni cik nak cuti lah hari sekian-sekian macam ni semua ni. Lepas tu jadi ayah kepada si Pak Lee ni pun dia kata tak apalah hang cuti lah, ambil lah cuti sehari. Bila dah dapat approval cuti tu, jadi yang si Pak Lee ni pun jumpa balik dengan si Mat. Ni Mat, aku cuti hari sekian macam ni. Okey, nanti aku bawa kat hang. Bila tiba masa hari nak pergi tu, okey, daripada kampung Pak Lee ni, mereka bertolak pergi ke daerah seberang tau. Mereka ni naik motor. Mat ni, dia bawa sampailah ada satu rumah
Rumah tu rumah papan tau. Lepas tu dia ni punya rumah jauh daripada orang tau. Dan lagi yang peliknya, keliling rumah tu penuh dengan ladang getah. Lagi bertambah ragu lah si Pak Lee ni. Lepas tu Pak Lee ni tanya lagi dekat si Mat ni, Mat, sebenarnya kita ni nak buat apa kat sini? Dah, hang tunggu je, hang duduk diam je. Lepas tu yang si Mat ni pun ketuk lah rumah tersebut tu. Bila ketuk-ketuk rumah, keluar satu orang tua. Orang tua tu daripada pandangan si Pak Lee sendirilah, dia nampak orang tua ni macam pakaian boleh dikatakan macam bomoh. Tak nampak macam orang kaya pun. Lepas tu bomoh tu pun katalah dekat mereka berdua ni, dah hampa dua main masuk rumah. Bila masuk rumah, lepas tu yang si Mat ni pun dia ceritalah hajat dia main untuk apa dan sebagainya. Lepas tu barulah yang si Pak Lee ni dapat tangkap bahawasanya yang si Mat ni nak gandakan duit dari bentuk ni yang jumpa bomoh ni. Bomoh ni pun cakap lah anda standby barang-barang. Lepas tu yang si Mat ni dia bawa keluar lah jenis bunga-bunga lah dan sebagainya lah kan. Ada lah barang-barang untuk ni lah nak buat ritual tu. Lepas tu bomoh dah dapat barang-barang kan. Bomoh tu tanya lagi dekat Mat, ni duit hang bawa tak? Mat ni bawa keluar duit 1,000 cash. Hampa bayang lah pertengahan tahun 80-an tu, kata Pak Lee sendirilah, gaji dia baru dalam boleh kata 250 ataupun paling tinggi pun 300 ketika zaman tu. Senang katalah 1,000 ketika waktu tu nilai dia cukup besar lah. Macam tu saja yang si Mat ni boleh ada duit. Lepas tu nak gandakan duit lagi tu. Bila si Mat ni dah bawa keluar duit cash sebanyak 1,000 tu, lepas tu yang si bomoh tu katalah dekat Mat, lah ni letak atas lantai tu. Yang Mat ni pun letaklah dekat atas lantai. Bomoh tu dia ambil satu kain kuning. Boleh dikatakan kain tu panjang tak panjang, satu ela jugalah. Kain tersebut tu dia bentang atas duit tu. Bila dia letak dekat atas duit tu, okey lah ni, hang baca mantra yang aku bagi kat hang tu. Yang si Mat ni pun baca lah mantra tu. Bila baca, duit yang tadi tu ada 1,000 tu, dia berkembang tau di sebalik kain lah. Kain tu jadi macam terangkat, dia kembang. Lepas tu bomoh tu kata lagi dekat si Mat, lah ni, hang selak kain tu, hang tengok dalam, hang jangan buka habis, hang selak je sampai parai hang boleh tengok duit tu. Bila Mat tengok, bukan kata Mat je tengok, dengan Pak Lee pun ada. Yalah sebab Pak Lee duduk sebelah si Mat kan. Buka no, duit tu bertumpuk-tumpuk dekat di sebalik kain kuning tersebut tu. Lepas tu yang si Mat ni, dia jadi macam teruja, dia jadi macam tergamam. Yalah boleh dikatakan kaya dengan secara segera lah. Jadi si Mat ni tanya balik dekat bomoh tu, lah ni saya boleh bawa balik duit ni semua ke? Duit ni belum jadi milik hang secara sah lagi. Lah ni 7 hari 7 malam hang jangan main sini lagi. Lepas habis 7 hari 7 malam tu, duit ni jadi milik hang. Tapi ada pantang larang dia, selama 7 hari 7 malam tu hang tak boleh langkah menyeberang sungai dan hang juga tak boleh menyeberang laut. Itu syarat dia. Lepas tu bomoh tu cakap lagi dekat si Mat, lah ni hampir balik dulu. Lepas 7 hari kemudian, amai sini balik. Lepas tu mereka berdua ni pun bersalam dengan bomoh tu. Lepas tu keluarlah daripada rumah. Masa sampai di pekan, kira pekan tersebut tu tak jauh sangat lah dengan rumah bomoh tu. Jadi yang si Mat ni beritahu lah dekat Pak Lee, ni Lee, lah ni hampir balik sendiri boleh tak? Tapi tak apa, duit tambang teksi ke tambang bas ke aku bayar. Lah Mat, awaknya Mat, kita main sama-sama, balik sama-sama lah Mat. Tak lagu ni Lee, aku nak cukupkan syarat ni Lee. Takut sat lagi aku salah syarat, sat lagi duit tu tak menjadi Lee. Pak Lee ni tanya balik dekat si Mat, lah ni hang tidur nak? Tak, aku tidur kat hotel ni, aku dah booking hotel ni dah. Lagi satu, hotel ni pun bawah dia pun ada kedai makan. Kira mudah lah aku nak bergerak kan. Lepas tu yang si Pak Lee ni pun katalah dekat si Mat, tak apalah Mat lagu tu. Lepas tu Mat ni bawa keluar duit daripada poket dia, bagilah dekat Pak Lee ni. Pak Lee ni pun baliklah rumah dia naik teksi.
Setelah seminggu kemudian kan, masa tu Pak Lee ni dia dah kerja macam biasa lah dengan Pak dia kan. Jadi masa dalam seminggu kemudian tu tak ada dengar khabar berita daripada Mat. Selang lagi dalam seminggu ataupun seminggu lebih lah, yang mana barulah yang si Mat ni muncul depan muka si Pak Lee. Masa bertemu bersua muka tu, mulut pertama keluar daripada Pak Lee, dia tanya dekat Mat ni apa benda tau. Ni Mat, hang dah kaya ke? Bila Mat ni dia tengok muka si Pak Lee ni, dia bukannya senyum ke, orang kata senang hati kau dapat duit. Tapi sebaliknya, dia ni muka macam marah pun ada, macam sedih pun ada, kata Pak Lee lah. Lepas tu Pak Lee ni pun tanyalah, lah awaknya bukan hari tu hang collect duit ke? Tu depa ni duduk lah, adalah satu kursi di kawasan pasar tu lah, pasar pagi tu. Pak Lee ni tanyalah dekat si Mat, Mat, awaknya Mat, macam tak menjadi ke hang kena tipu dengan bomoh tu? Lepas tu kata ni Mat lah, dia buka cerita satu demi satu kan. Masa dah lepas 7 hari tu, Mat ni dia jumpa bomoh tu. Lepas tu, yalah sebab dah cukup syarat 7 hari kan, bomoh tu izinkan Mat untuk tarik kain kuning tersebut tu supaya tengok duit tu. Masa depan bomoh tu memang sungguh duit tu memang nyata. Bomoh tu mula-mula cakap dekat si Mat, lah ni hang cek satu-satu, adakah duit tipu ataupun duit nyata. Hang cek dulu. Yang si Mat ni dia cek lah satu-satu, memang sungguh lah duit dengan kertas tu original punya kertas lah. Jadi bomoh tu kata, lah ni duit hang ni aku bubuh dalam guni ni. Bomoh tu ambil lah satu demi satu sampailah penuh dekat dalam guni. Tapi tak ada lah penuh secara orang kata apa, satu guni tu dia separuh guni lah penuh dia. Lepas tu bomoh ni suruh tengok popas dulu duit dalam guni tu. Mat ni dia tengok lah, dia belek betul-betul, sungguh duit ni. Lepas tu bomoh ni kata, ada syarat lagi satu. Syarat apa pula ni tu? Lah ni, bila hang keluar daripada rumah aku ni, jangan sesekali hang tengok duit dalam ni. Bila sampai rumah hang nanti baru hang boleh buka, hang boleh tengok. Lah ni, hang bila balik daripada sini, hang jangan singgah mana-mana tau. Balik sampai rumah baru hang buka. Jadi yang si Mat ni pun dia angguk tanda faham lah. Lepas tu dia huluk lah sikit kan dekat bomoh tu. Lepas tu dia pun balik. Masa balik tu, Mat ni dia tak singgah pi mana-mana pun. Bila sampai je kat rumah, yalah orang kata apa, dengan excitednya, dengan rasa gembiranya, tak lama lagi jadi kaya lah dia. Buka guni tu, tahu-tahu semua jadi daun kering. Bila jadi daun kering tu, Mat ni dia rasa macam sakit hati pun ada, dia rasa macam kecewa pun ada. Yang si Mat ni, dia start balik motor dia pergi ke rumah bomoh tu. Lepas tu, bila sampai ke rumah bomoh tu, Mat ni macam nak marah bomoh tu lah. Tapi bomoh tu sound balik dekat Mat. Hang masa balik tu, hang ada tak singgah mana-mana? Yang si Mat ni dia cakap lah, Tuk, saya tu tak singgah mana-mana pun. Lepas tu bomoh tu cakap lah dekat si Mat ni, mungkin benda ni tak ada rezeki untuk hang lah kot. Habis duit 1000 saya tu macam mana tu? Itulah sebagai jaminan dia. Hang nak kata apa lagi? Hang nak buat, betul? Lah ni, itulah risiko hang. Yang si Mat ni, dia nak merungut lah dengan bomoh tu kan. Tapi bomoh tu boleh buat apa? Bomoh tu boleh buat dono je lah. Mat ni pun balik lah dengan rasa kecewa. Dan cerita tu pun sampailah dekat si Pak Lee ni. Lepas tu Pak Lee ni pun bagi nasihat lah. Yalah sebab Pak Lee ni tak percaya tau dengan itulah yang orang kata gandaan duit dengan secara raib ke apa benda ni kan. Pak Lee ni pun bagi nasihat dia macam mana tau. Mat, aku rasa bomoh ni pun menipu hang lah Mat. Yang si Mat ni, dia nak menangkan juga pasal bomoh tu. Dok weh, hang sendiri nampak kan masa mula-mula pergi tu. Yang si Mat ni pun sedaya upaya nak menangkan juga yang dia punya bomoh tu. Bomoh tu lah buat ganda duit tu. Lepas tu, yang si Pak Lee ni cakap balik dekat Mat, Mat, kalau betul lah dia boleh gandakan duit, aku rasa dia tak duduk rumah celah apa ni keliling penuh dengan ladang getah tu. Hang cuba fikir secara logik. Kalau betul dia boleh buat ganda duit, aku rasa dia dah kaya dulu lah daripada hang tu. Yang si Mat ni dia cuba lagi nak menangkan bomoh tu. Dia kata apa? Hang tahu tak masa aku balik tu,
Aku nampak duit tu betul. Dia bubuh duit tu dalam guni depan aku. Dia bagi depan aku. Takkan aku nak kata menipu lagi. Mesti aku ada salah syarat ni. Yang apa Tok Bomo tu pesan. Yang si Pak Lee ni pula kata balik dekat Mat. Mat, dia tu Mat, mungkin lah dia punya, orang kata apa, dalam bahasa kita lah, orang kata magic lah ataupun trik lah. Yang si Pak Lee ni pun nasihat lagi dekat si Mat. Mat, aku rasa yang apa hang nampak, apa yang aku nampak masa hari mula-mula tu, mungkin orang kata apa, dia nak tunjuk kebolehan dia saja lah kot. Tapi bab-bab duit tu, hang fikir logik lah Mat. Dia duduk celah-celah jauh daripada orang. Tapi itulah, bila si Pak Lee ni cuba nasihat si Mat, tapi orang kata apa, tak makan saman. Dan kata tak akhir daripada Pak Lee lah. Macam ni lah Mat, kalau kita nak kaya ke, nak apa ke, kita kena usaha Mat kan. Contoh dia, kita ni meniaga daripada kecil-kecilan sehinggalah besar-besaran. Tapi itulah, bila Pak Lee ni cuba nasihat si Mat ni dia macam, orang kata apa, dengar macam tak dengar dia. Selang setahun kemudian, Mat ni dia nak pergi lagi. Kali itu memang betul dia nak ajak si Pak Lee. Tapi ke Pak Lee ni, dia tak minat tau dengan benda-benda macam ni. Pak Lee kata apa, tak apalah Mat, hampilah seorang-seorang, aku tak mau lah Mat. Mat tu pun pergilah seorang-seorang. Nak jadikan cerita, bila Mat sampai kat rumah Bomo tu, Mat tengok rumah tu macam kosong tau. Lepas tu Mat ni pergilah cari rumah yang berdekatan dengan rumah Bomo tu. Tapi kalau ikutkan pun jauh. Sebab apa? Rumah Bomo tu memang jauh daripada rumah orang lain. Jumpalah satu rumah. Dia pergilah tanya dengan ada satu kira orang veteran dalam kampung tu lah. Ni pakcik, saya nak tanya pakcik, rumah Bomo tu mana pi lah? Dia pindah mana? Lepas tu pakcik tu kata lah, tak tahulah aku, lari dah. Orang pakat duk cari dia tu. Awak nak pergi buat ni ke, duit dengan dia ke? Lepas tu yang si Mat ni beritahu lah dekat pakcik tersebut tu. Oh yalah pakcik, saya nak pergi buat duit ni. Pakcik tu sound balik dekat si Mat ni apa benda tau. Takkan jadinya hang kalau buat dengan dia pun. Mana ada duit berganda-ganda tu, menipu murung lah. Hang pun satu tak berapa cerdik kau percaya sangat pasal apa. Bila Mat kena sound macam tu, tersentak terus Mat. Lepas tu yang si Mat ni dia boleh tanya lagi dekat pakcik tu. Awaknya pakcik, hang tahu tak, orang yang pergi buat kat dia duit tu tak pernah jadi lah. Tak pernah seorang pun berjaya. Dia makan duit orang lagi ada. Lepas tu yang si Mat ni nak korek lebih dalam rahsia Bomo tersebut tu. Sampaikan yang pakcik tersebut tu ajak lepak dekat ruang tamu. Si Mat ni pun dia cerita, dulu tahun lepas saya dah buat dah. Lepas tu tahu-tahu tak berjaya, saya habis kat 1,000 ke lah. Lepas tu pakcik ni tanya lagi dekat Mat, ni hari ni yang bawa berapa pula? Saya bawa 1,000 ke lah. Lepas tu pakcik ni tepuk dahi, duk istighfar main panjang. Lepas tu pakcik tu cakap lagi dekat si Mat, ni dik weh, nak abang kat hang bagi lah. Hang tahu tak, Bomo ni last kali dia duk kencing duit orang. Kira ada satu orang kaya, nampak bayang lah orang dah kaya tu mai jumpa dia nak gandakan duit. Orang kaya tu lagi lah sampai berpuluh-puluh ribu jugalah. Bila dia pergi jumpa Bomo tu, kononnya boleh ganda lah. Mungkin boleh jadi juta ke, boleh jadi puluh juta ke, tak tahulah kan macam mana kan. Bila orang kaya tu dia fail lah, mungkin dia orang kata apa, dia langgar syarat lah apa benda kan. Orang kaya tersebut tu sampai ugut Bomo tu. Ni tu saya tak mau cerita banyak, tu bayar balik duit saya ni. Lepas tu tok ni sama balik, hang yang main kat aku, bukan aku main kat hang. Sampai orang kaya tu ugut macam-macam lah dekat Bomo tu. Keesokan tu orang kaya tu main balik ke rumah Bomo tu. Tahu-tahu Bomo tu dah terus hilang lah. Pakcik yang sembang dengan si Mat ni, pakcik ni pun bagi tahu lah dekat Mat, yang hampa pi letak duit dekat lantai rumah dia tu. Lepas tu dia balut dengan kain kuning kan. Bila hampa selak kain kuning tu, hampa nampak duit jadi berganda-ganda kan. Sebenarnya yang tu silap mata, salah tengok ke, lebih kurang macam tu je. Padahal Bomo tu pun tak ada duit. Kalau betul lah Bomo tu dia boleh gandakan duit, aku rasa dia tu dah hidup kaya dah hidup senang. Tak ada dia main duduk dalam kampung ni. Yang si Mat ni mula teringat kata-kata si Pak Lee tu. Betul juga, kalau betul lah Bomo tu kaya, dia tak main duduk dekat kampung ni.
Yang si Mat ni mulalah nak sedang. Yalah nak menyesal pun tak guna dah. Pasal apa? 1000 hak yang tahun lepas tu dah hangus dah. Goodbye. Tapi itulah dalam cerita ni pun masa yang si Mat ni nak pergi buat untuk kali kedua, dekat situ lah orang kata apa, ada hikmah. Bila Mat dah dengar cerita tu daripada pakcik yang tu lah bagi tahu perkara sebenar tu, jadi Mat ni pun dia bersalam dengan pakcik tu. Dia kata nak balik lah. Yang si Mat ni pun dia balik dengan hati yang terluka. Sebab apa? Impian dia, apa benda yang nak dicapaikan tu, semuanya jadi mimpi ngeri buat dia. Ini nasihat daripada Pak Lee sendiri lah. Pertama, nak kaya tu tak salah. Memang tak salah. Kalau boleh carilah jalur yang betul. Macam contoh usaha ataupun berniaga daripada kecil sehingga membesar. InsyaAllah. Yang penting cari rezeki yang halal. Itu nasihat daripada Pak Lee. Okey, sampai di sini sajalah perkongsian untuk hari ni. Terima kasih telah menonton video ni. Kalau hampa nak share kisah seram ke, kisah misteri ke, hampa boleh tekan di ruangan description aku ni. Ada link Instagram, ada juga link WhatsApp. Dan jangan lupa like, komen sekiranya penyampaian aku ni agak kurang ke, kod-kod hampa ada pendapat untuk tambahkan lagi apa orang kata penyampaian aku ke. Dan jangan lupa share pada kawan-kawan. Dan yang paling penting, tekan subscribe, tekan bell notification supaya hampa tak ketinggalan video-video terbaru yang akan datang. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.